Assalamualaikum sahabat, ini adalah part 2. Saya letak air tambah lagi sikit dan saya letak ni sebut kunyit garam. Sebut kunyit garam lagi. Itu je rasanya. Dan cili bo, sorry. Lebihan je dalam plastik tu kan. Okey dah. Garam dan asam keping tu terasa lah. Tapi bagi yang tak suka masam, dia ni lah boleh. Saya suka masam sikit. Dia boleh kurangkan. Sebab ini masak lemak ayam je. Dia tidak hanya macam apa? Macam ikan. Ikan ni saya nak goreng je sebab sikit kan. Saya tak nak buat ikan sardin tu masak lemak sebab saya pernah buat. Dia macam banyak keluar tulang kan. Tapi bila saya buat masak kecap semalam kurang lah. Bila buat masak lemak dia banyak apa tulang dia. Terasa banyak pula tulang dia. Padahal ikan sardin je. Bukan ikan sungai. Kuah dia ni memang banyak lah. Bukan apa sebab anak saya nak menambah tu kan. Tu yang jadi banyak kuah tu. Tapi jangan terlalu percaya dah lah. Ini pun tak habis kotak sebab dia kan beku kan. Saya malas dah nak tekan. Ayam ni tadi dah lama dah. Tapi disebabkan saya nak kurangkan sikit kuah dia ni. Jadi biarlah sambil masak ayam tu lagi. Api dia ni saya slowkan. Sebab takut dia pecah minyak . Jadi saya kuat betul saya perlahankan balik. Sebab saya saya lah cameraman kan. Tapi memang nampak agak, kalau yang suka pekat kan, nampak agak cair sikit. Sebab dalam satu kotak tu saya tinggalkan untuk buat apa-apa kan. Tapi nak tuang pun dia ni, kalau santan apa kara tu memang dia akan melekat kat dalam. Tadi saya dah rebus, jadi dia dah masak dah. Lagipun saya cincang kecil je ni. Tak apa, kita tunggu lagi sikit. Kena bersabar-sabar lah. Untuk menikmati hidangan yang agak berselera lah. Nak katakan sedap, banyak lagi hidangan sedap kan. Tapi yang penting selera. Bila selera baru datang sedap. Bila selera tu yang menambah tu. Ya Allah, sekejap je 3,5 minit kan. So sekarang alang apa tu? Menyelup kasar. Biar sampai ke pekarangan. Okey, saya nak tutup lah.